Ada yang nasihatkan supaya kita yang pertama sekali menghindarkan diri daripada terjebak dengan golongan ini, dan juga kalau mereka yang terjebak boleh dikenakan tindakan undang-undang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam DSM dari Studio Mufti, yang kali ini kita tak bersalan daripada Jabatan Mufti tapi kita bersalan di luar. Dan tajuk kita yang akan kita bincang pada kali ini ialah tentang isu akidah. Isu yang sangat-sangat penting sebab akidah ni perkara yang paling asas di dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab itu untuk mengekang akidah yang sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, maka fatwa telah berperanan dalam memfatwakan dan juga mewartakan ajaran-ajaran yang jelas bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai supaya umat Islam terutama di Pulau Pinang dan di Malaysia amnya berusaha untuk menghindarkan diri daripada apa-apa juga ajaran yang membawa kepada kesesatan. Jadi antaranya yang tular baru-baru ini juga iaitu ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah, Qadiani, yang ramai juga yang kadang-kadang tertipu dan juga terikut dengan ajaran seumpama ini. Dalam konteks fatwa, saudara, kita telah bincang perbincangan yang lumat, perbincangan yang diperhalusi tentang bagaimana modus operandi ataupun perjalanan fahaman ini, fahaman Qadiani ataupun Ahmadiyah ini. Jadi dari sudut fatwanya, saya nak baca keputusan fatwa tentang ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah ini. Menurut Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2 2017 telah membincangkan mengenai ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah dan memutuskan seperti berikut. Yang pertama, ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah adalah sesat dan penganutnya boleh membawa kepada terkeluar daripada ajaran Islam. Maka dengan sebab itu umat Islam hendaklah menghindari daripada terjebak dalam pegangan ataupun fahaman ini. Dan ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah adalah satu ajaran yang menyalahi daripada ajaran Islam yang sebenarnya, dan pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini mereka melakukan perkara yang boleh membawa kepada kekufuran kalau mereka benar-benar beriktikad sebagaimana pegangan mereka. Antara nak sebut antara ciri ajaran ini ialah yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad. Mereka berpaksikan kepada seorang yang bernama dia Mirza Ghulam Ahmad. Inilah ajaran Qadiani ini, saudara, merupakan ajaran yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani di India pada tahun 1889, dan perkataan Ahmadiyah disandarkan kepada nama Mirza Ghulam Ahmad sendiri selaku pengasas ajaran ini, dan Qadiani diambil daripada nama kampung ataupun kawasan tempat lahir Mirza yang terkenal yang terletak di dalam daerah Gurdaspur, India. Oleh demikian, ajaran tersebut dikenali sebagai ajaran Qadiani ataupun Qadiani bersandarkan pada nama kawasan tempat lahir Mirza. Dan menurut satu kajian menyatakan bahawa banyak juga negara-negara di dunia ini, masuk di Pakistan, Arab Saudi, Indonesia, termasuk Malaysia dan sebagainya, telah meletakkan bahawa ajaran ini memang benar-benar ajaran yang menyeleweng, dan pengikut-pengikutnya boleh membawa kepada murtad sekiranya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak kembali ke pakal jalan. Saudara yang dirahmati Allah, antara ciri ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah ini iaitu yang pertamanya, Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya sebagai nabi yang menerima wahyu. Jadi ada pula nabi, sedangkan kita tahulah nabi ya ba'dah, tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nabi yang terakhir, tapi mereka mendakwa bahawa Mirza Ghulam Ahmad itu pengasas kepada ajaran ini merupakan nabi yang menerima wahyu, dan dia juga sebagai Imam Mahdi, dan juga sebagai Isa Al-Masih, dan dia punya mukjizat dan para nabi menyaksikan dirinya. Itu antara
perkara-perkara yang menjadi pegangan mereka, dan mereka juga melakukan ibadah haji iaitu di Qadian, India, dan mereka menafikan konsep jihad dan mereka juga mengubah ayat-ayat Al-Quran. Jadi banyaklah perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran Qadiani ini yang memang jelas-jelas bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan itu fatwa menyatakan, berpesan kepada umat Islam untuk tidak terjebak dalam ajaran yang seumpama ini, kerana mana-mana orang Islam ya memang jelas dilarang menjual, mengedam, membeli, memiliki atau memberi ceramah tentang apa-apa yang berkaitan dengan Qadiani ataupun Ahmadiyah yang berpegang pada kitab-kitab, buku-buku tulisan mereka dan sebagainya. Maka dengan sebab itu umat Islam dilarang dan ditegah daripada memberi sumbangan kepada Qadiani, kerana ianya boleh membawa kepada kesesatan dan juga pengembangan fahaman ini akan merosakkan kepada masyarakat itu sendiri. Sebab itu ada dinasihatkan supaya kita yang pertama sekali menghindarkan diri daripada terjebak dengan golongan ini, dan juga kalau mereka yang terjebak boleh dikenakan tindakan undang-undang, dan juga kita berdoa moga-moga semuanya kembali ke pangkal jalan. Kerana apa? Kerana amat rugilah hidup kita disia-siakan apabila kita menjebakkan diri dalam ajaran-ajaran sesat yang merosakkan, yang juga akan menyebabkan kehidupan kita akan sengsara selama-lamanya, terutama ketika mana kita dibangkitkan di hari akhirat kelak. Maka dengan sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita mati melainkan kita dalam keadaan berakidah, dalam iman, dalam Islam, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah fatwa menjadi panduan kepada kita untuk kita menjaga kepahaman kita, akidah kita, syariah kita. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.